Latar belakang isu. Di Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai, guru-guru bahasa Melayu sering berhadapan dengan timbunan dokumen kurikulum dan bahan rujukan yang sangat luas. Kekangan masa juga menjadi cabaran utama dalam menapis maklumat yang relevan untuk sesi PDPC Bahasa Melayu yang efektif. Proses meringkaskan nota secara manual juga bukan sahaja memakan masa yang lama, malah kadangkala sukar bagi guru bahasa Melayu untuk mempelbagaikan bentuk penyampaian maklumat agar kekal menarik bagi murid-murid. Oleh itu, satu inovasi digital diperlukan untuk membantu guru-guru bahasa Melayu ini memproses bahan dengan lebih efisien. Isu inilah yang menjadi titik tolak kepada projek intern kami, iaitu pelaksanaan PLC Notebook LM sebagai pembantu AI yang mampu mengubah cara guru-guru bahasa Melayu dalam menyediakan bahan pengajaran. Idea inovasi. Inovasi yang kami perkenalkan dalam projek ini ialah penggunaan Notebook LM, sebuah aplikasi kecerdasan buatan AI yang terbaru dan berfungsi sebagai pembantu peribadi guru. Idea utama inovasi ini adalah perkongsian tentang keupayaan AI untuk menjana ringkasan dokumen atau bahan pengajaran bahasa Melayu secara automatik berdasarkan sumber yang dimuatnai oleh guru sendiri. Ini memastikan maklumat yang dijana adalah tepat dan relevan dengan sukatan pelajaran bahasa Melayu. Fokus utama inovasi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi digital guru selaras dengan objektif untuk mewujudkan budaya perkongsian ilmu yang moden dan efektif dalam kalangan komuniti pendidik. Pelaksanaan. Young boss, we did it, started from the bottom, now we both found it faded. young boss, we did it, women don't swag out, shining through the banner. young boss, We did it, started from the bottom, now we both found it faded. Impak.